Terima kasih Yang Berhormat Datuk Wira Speaker. Soalan saya nombor 14. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Datuk Wira Speaker, bagi menjawab soalan daripada Yang Berhormat Tabu Naning, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan ataupun KPM telah pun menyalurkan peruntukan penyelenggaraan bagi sekolah-sekolah negeri Melaka termasuklah di dalam DUN Tabu Naning sebanyak 11.772 juta ringgit untuk tahun 2025. Bagi menjawab soalan B, berdasarkan enrolmen murid di sekolah-sekolah dalam DUN Tabu Naning menunjukkan terdapat lebihan murid di Sekolah Kebangsaan Simpang 4, Sekolah Kebangsaan Air Pak Abbas yang mana majoriti anak-anaknya adalah anak-anak di kalangan orang asli. Namun begitu, sekolah-sekolah ini masih lagi dapat menampung kapasiti murid yang ramai. Selain daripada itu, terdapat juga sekolah-sekolah yang berdekatan sekitar 4 hingga 10 minit perjalanan seperti Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh, Sekolah Kebangsaan Melekek, Sekolah Kebangsaan Berisu dan Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang. Namun begitu, lokasi sekolah di Sekolah Kebangsaan Simpang 4 yang strategik itulah yang menjadi laluan utama penjaga ke tempat kerja menjadi pilihan kepada ibu bapa untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah tersebut. Secara keseluruhannya, dan sekolah-sekolah dalam DUN Tabu Naning masih dapat menampung jumlah murid yang bersekolah pada ketika ini. Bagi menjawab soalan C, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka melalui PPD Alor Gajah sedang menyenaraikan permohonan RMK 13 bagi perolehan tanah di kawasan Simpang 4 untuk perancangan dan pembangunan akan datang sebagai tapak cadangan pembinaan sekolah rendah, sekolah menengah yang baru. Dan pihak PPD dengan kerjasama JPN masih dalam proses penilaian untuk mendapatkan cadangan bagi lot-lot tanah yang sesuai. Terima kasih. Terima kasih YB Esko. Satu jawapan yang tepat. Saya tidak ada soalan tambahan. Saya bagi kepada rakan-rakan lain. Terima kasih. Baik, terima kasih bagi peluang ke orang lain tanya. Terima kasih Datuk Wira. Berkenaan dengan pendidikan, saya disebut perkara ini di dalam sebenarnya perbahasan saya semalam berkenaan dengan status dan juga persediaan untuk JPN Negeri Melaka dan sekolah-sekolah bersediaan menerima pelajar darjah 1 bermula 6 tahun depan. Bagaimana dan apakah perancangannya dan statusnya? Terima kasih. Berapa ramai yang bakal masuk mungkin? Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Rim. Isu ini adalah bukan saja isu, berkaitan dasar yang sangat mahu diketahui oleh rakyat negeri Melaka bagaimana nak menyekolahkan atau memasukkan anak-anak mereka yang berumur 6 tahun, berlainan sebelum ni 7 tahun. Antaranya, kanak-kanak berusia 6 tahun berpeluang masuk darjah 1 secara sukarela. Tahap saringan pada tahun 2027 dan berdasarkan pada data UNESCO, sebanyak 137 buah negara di dunia ini telah menggunakan pakai kaedah ini, iaitu sekolah di usia 6 tahun, termasuklah negara-negara jiran berhampiran dengan negara kita. Dan maka dengan itu, Malaysia tidak seharusnya ketinggalan dalam situasi ini. Bertitik tolak daripada itu, Kementerian Pendidikan telah membuka pendaftaran murid tahun 1 bagi kalender akademik tahun 2027 secara dalam talian bermula daripada 15 Februari sehingga 31 Mac. Dan pendaftaran yang kita terima sehingga tarikh akhir pendaftaran adalah seramai 2,478 orang murid berumur 6 tahun yang telah memohon untuk sesi tahun 2027. Dan untuk makluman Yang Berhormat, pelajar sedia ada yang telah pun mendaftar untuk kemasukan darjah 1 pada tahun 2027 yang berusia 7 tahun adalah 13,063 orang. Bermakna dengan ini ada tambahan sebanyak 19% kemasukan baru pada tahun 2027 yang mana menjadikan keseluruhan pelajar yang akan masuk ke darjah 1 tahun 2027 adalah 15,541 orang pelajar.
Jadi apa yang dibuat oleh pihak KPM dan juga JPN, kita telah mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk mengatasi perkara ini. Jabatan Pendidikan Negeri Melaka sedang menyediakan prasarana yang mencukupi di peringkat sekolah untuk menerima tambahan murid tahun 1 yang sedang dilaksanakan, iaitu yang pertama, penyuraian murid ke sekolah-sekolah berhampiran. Yang kedua, penukaran fungsi bilik-bilik khas kepada bilik darjah. Yang ketiga, permohonan bilik darjah tambahan melalui kaedah IBS. Dan seterusnya yang terakhir, mengadakan sekolah 2 sesi. Itu adalah merupakan pilihan terakhir sekiranya sekolah tersebut tidak dapat menampung pelajar-pelajar yang ramai. Dan tambahan lagi, pihak KPM juga telah membuka tawaran pengambilan guru baru sebanyak 20,000 orang yang mana guru-guru ini akan berkhidmat pada tahun akan datang, insya-Allah. Terima kasih.